Di bumi tenang, Bagan Dato, fajar seakan berbisik. Akan lahirnya seorang anak kecil menjadi cahaya yang menerangi ramai. 27 Disember 1965, lahirnya seorang insan bernama Suzainah binti Muhammad. Di bawah doa seorang ibu, Rahmah binti Zakaria, dan lindungan seorang ayah, Muhammad bin Abdullah, nilai hidup disemai tanpa disedari. Ia sedang tumbuh menjadi jiwa pendidik. Anak ke-8 daripada 11 jiwa, belajar erti berkongsi, erti mengalah dan erti bertahan. Bermula 1972 di SK Bagan Dato, langkah kecil itu mula berlari, mengenal huruf, mengenal baca dan kira. Tahun 1978 di Sekolah Menengah Seri Muara, mimpi itu membesar dan tekad mula berbicara tentang ilmu dan tanggungjawab. Di sebalik keteguhan seorang pendidik, tersemat sokongan dan kesetiaan yang tidak pernah goyah. Ustaz Ahmad Jibas Mukhlis bin Miftah Ghazali menjadi bahu ketika lelah dan doa yang sentiasa mengiringi. Di IPGM Kampus Bahasa Melayu Lembah Pantai, ilmu tidak sekadar dipelajari, ia dihayati. Disitulah lahir seorang pendidik, bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk membentuk manusia. Pada 2012, di Asia E-University, ilmu dipeluk erat bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk diserahkan kepada generasi seterusnya. Dan takdir pun membuka pintu. Penempatan pertama bukan sekadar tempat, tetapi medan pengabdian. Tadika Ihya, Mahat Al-Ihya Asharif. Tahun 2006 menjadi saksi langkah pertama beliau dilantik sebagai guru besar. Bermula sebuah amanah yang dipikul dengan penuh dedikasi dan jiwa pendidik. Di usia kecil murid-muridnya, beliau mengajar 3M dan menanam iman pada jiwa yang masih putih dengan sabar yang tidak pernah habis. Bahasa Melayu menjadi jambatan, sejarah menjadi cermin, dan pendidikan Islam menjadi kompas kehidupan. Di setiap sudut sekolah ini terakam kenangan bersama rakan guru, bersama anak-anak didik yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan. Terima kasih cikgu atas didikan dan kasih sayang cikgu telah beri kepada kami. Terima kasih cikgu. Saya dari kelas 6 Qanaah ingin memohon maaf atas salah silap kami selama berada di Sekolah Rendah Islam Al-Ihya Asharif. Terima kasih cikgu. Selamat tinggal. Selamat bersara puan. Selamat menikmati kehidupan bersara bersama keluarga. Selamat bersara untuk Cikgu Suzainah. Semoga diberi kesihatan yang baik selamanya. Selamat bersara. Terima kasih di atas segala tunjuk ajar selama ni. Walaupun kita berjumpa hanya sekejap, tetapi banyak pengalaman dan ilmu yang telah dicukurkan kepada saya. Terima kasih puan. Selamat bersara dan semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan jangan lupa kami, insya-Allah. Tahniah puan, selamat bersara. Lepas ni boleh bercuti, boleh pergi melancong mana-mana. Selamat bersara
Puan Suzaina atas terima kasih atas segala bakti yang telah dicurahkan. Segala jasamu akan kami kenanglah. Saya ucapkan selamat bersara dan saya ingin mengucapkan terima kasih sepanjang cikgu menjadi ketua jawatan dan banyak tunjuk ajar yang telah cikgu berikan sepanjang berkhidmat di Sekolah Rendah Islam Ahya Asharif. Tahniah kerana telah sampai tempoh waktu dalam keadaan yang sihat walafiat. Tempoh persaraan telah pun tiba. Didoakan semoga terus sihat, sejahtera hendaknya, dipanjangkan usia dan bahagia di samping keluarga tercinta. Doakan kami di sini para murabi agar sentiasa terus bersemangat untuk menabur bakti sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Selamat bersara Puan Guru Besar. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik. Semoga Puan dalam keadaan sihat-sihat bersama dan bahagia bersama keluarga. Kami ucapkan selamat bersara buat Puan. Terima kasih Puan. Okey, kami mengucapkan selamat bersara kepada Guru Besar dan semoga dimudahkan urusan dan sihat hendaknya. Bye. Saya ucapkan terima kasih kepada Guru Besar atas segala jasa dan bakti. Selamat bersara dan semoga sihat Kepada selalu. Puan Suzaina, saya mengucapkan selamat bersara. Terima kasih atas segala tunjuk ajar, bimbingan yang diberi, terutamanya pada kami inilah guru-guru baru. Kesihatan dan rezeki Puan Suzaina sentiasa melimpah dan hidup diberkati. Tahniah Puan akan bersara. Terima kasih banyak atas jasa baik Puan dan bimbingan yang telah diberikan. Semoga sihat. Tahniah Puan di atas persaraan Puan dan diharapkan semoga Puan sihat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Yang pertama saya nak ucapkan tahniah dan selamat menempuh alam persaraan. Seterusnya saya nak ucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan atas budi baik, jasa baik Puan selama memimpin sekolah ini. Dan seterusnya saya mendoakan kesihatan Puan di dunia juga di akhirat. Mudah-mudahan lancarlah segalanya menempuh alam selepas persaraan. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Guru Besar, selamat bersara. Semoga sihat selalu, sentiasa dalam keadaan tenang, bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat bersara saya ucapkan kepada Puan Suzaina. Terima kasih atas segala jasa, nasihat dan juga pengorbanan yang telah diberikan. Saya mohon ampun dan maaf andai ada salah dan silap. Semoga Puan Suzaina diberi kesihatan yang baik dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu. Selamat bersara Guru Besar. Atas nasihat dan tunjuk ajar selama ini. Terima kasih. Teguran daripada Puan Guru Besar akan kami ingat selalu. Assalamualaikum. Kami ingin mengucapkan selamat bersara untuk Puan Suzaina. Semoga bahagia bersama keluarga. Bye. Selamat bersara Puan Guru Besar. Semoga sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersara Puan Suzaina binti Muhammad. Kenangan bersama semenjak 2007 sehingga 2025 tidak akan saya lupakan sepanjang hayat. Jazakillahu khairan kasira kepada Puan Suzaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Puan Guru Besar atas sokongan dan kepercayaan dan juga keperhatian kepada saya dalam mendidik dan membimbing berbagai temu perkhidmatan di sekolah ini. Dan saya mengucapkan selamat bersara, semoga berbahagia dalam persaraan bersama keluarga dan bersama dengan kesihatan yang baik. Itu sentiasa menjadi sumber inspirasi dan sentiasa di hati. Saya Puan Lizahani mengucapkan selamat bersara kepada Puan Suzaina. Tahniah diucapkan, semoga sentiasa bahagia bersama keluarga tersayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Puan Suzaina. Terima kasih atas jasa bimbingan dan kerjasama kita selama ini. Selamat berbahagia, semoga sihat selalu dan gembira bersama keluarga. Selamat menjadi YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Su, saya ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga Kak Su sentiasa sihat dan dalam bimbingan Allah SWT.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afandi bin Mak Hassan selaku SLO sekolah ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Suzaina binti Muhammad. Terima kasih atas curahan bakti dan inspirasi sepanjang di sekolah ini. Selamat menikmati fasa baharu persaraan. Semoga diberikan kesihatan yang baik, bahagia di samping keluarga tersayang dan diberkati sentiasa. Selamat bersara Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Puan Guru Besar atas segala jasa dan khidmat bakti serta kepimpinan yang cemerlang dalam menerajui Sekolah Rendah Islam Ihya Asy-Syarif. Segala usaha, pengorbanan dan komitmen yang dicurahkan amat kami sanjungi dan mudahan menjadi inspirasi buat seluruh warga sekolah. Sempena hari persaraan, kami mendoakan agar Puan Guru Besar diberi kesihatan yang baik, kebahagiaan yang berpanjangan dan keberkatan dalam kehidupan seharian insya-Allah. Terima kasih dan selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tibalah tarikh keramat itu 26 Disember 2025 menjadi saksi hari terakhir khidmat beliau di sini. Inilah lambaian kasih, sanjungan budi